Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel kita hari ni. Okey, kita hari ni ada dekat PKD. Kita hari ni ada nak meeting. Lepas tu Kak Ayam nak masak tikus goreng. So apa lagi, ikuti video ni sampailah habis. Ni kita tengah potong. Okey. Kat belah sana Kak Ayam tengah siang ayam Tengah basuh. Paruh semua ya Kak Ayam? Paruh tu semua? Paruh je lah. Semua pun boleh lah. Semua pun boleh. Kan naik sedap. Nanti orang cakap bihun tak? Sayur balik. Ada orang tu telur, letak tempat telur. Jadi terpecah lah, ingatkan belum masak. Jadi kita yang untung. Apa lagi? Masak. Salah. Aku bihun. Kalau sedap tak lupa tu. Tapi kan ada polat. Oh, iya. Okay, geng. Ni kita goreng apa? Bawang. Bawang Holland. Agak masuk cili flake Potong pisang. Masuk cili blend. Cili kering Kak? Cili flake. Oh, cili flake. Dia ada campur lah. Sebab kita tak ada cili bom. Kita masak apa yang ada. Masuk ayam. Bismillah.
jam bagi ayam masak. Okay, kita masukkan air bagi ayam masak. Bagi ayam masak biar empuk, kita kena letak air. Okay. Telur. Kita masuk telur. Okay, kita boleh letak bihun. Sebab bihun kita tak celup. Buang air tak? Takut ada air. Jangan buang semua. Saya. Aduh, panas dah sebut ni. Dah dapur. Kita macam Allah. Ini okey lah. Itu yang Ini pendek lah kita. Kita letak kobes ya. Lebihkan sayur dalam masakan untuk mendapat vitamin dan berkhasiat. Sayur, makanlah sayur dengan banyak. lagi best ni banyak sayur. Dora ada meeting ni. Okay guys, sekarang kita kat kebun ya. Kita nak ambil daun kucai untuk kita campur dekat bihun yang kita tengah buat. Gemuk-gemuk kucainya. Kita tak ambil semua ya. Ambil ini je ikut kucai. Jom. Sedap. Saya letak dulu ni satu lagi dah ya. Okey, letak tu. Kita letak kucai. Kita letak kucai. Okey. Mihun kita dah siap. Cantik ya, geng. Alhamdulillah video pula dah siap mihun kita hari ni. Mantap ni lah mihun goreng baik ayam ya. Siapa lagi video hari ni kita tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Benda ni yang ikut daripada kolam pancing. Lapar. Kenapa pakai itu mangkuk kecil? Kita makan dulu. Yang ke-11. Okey. Jadi minta pihak PKD Pejaran. Okey. Okey, sebelum tu untuk maklumat semua, esok saya akan PKD Pejaran tak. Okey, esok di kementerian. Jadi saya akan bila dan bagaimana kaedah pelaksanaannya. Okey, program yang akan yang sedang diadakan ataupun akan dilaksanakan